slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Dalam pertempuran untuk menentukan apa itu kebenaran, kita akan bongkar perebutan kuasa ni dalam 3 medan yang berbeza. Mula-mula kita lihat strategi global, lepas tu pertempuran politik dalaman dan akhir sekali perang naratif. Jom kita mulakan. Okey, yang pertama sekali kita tengok papan catur global. Dalam konteks ni, konflik dengan Iran tu bukan sekadar isu serantau tau. Ia dilihat sebagai satu langkah penting dalam satu strategi yang jauh lebih besar melibatkan kuasa-kuasa besar dunia yang lain. Lepas tu kita beralih pula ke arena domestik. Ini pertempuran untuk kawalan politik. Taktik macam gerrymandering, iaitu melukis semula sempadan pilihan raya untuk bagi kelebihan pada satu pihak dan juga ancaman pendakwaan, semua ni jadi senjata utama. Dan yang terakhir, kita akan selami pertempuran untuk kebenaran itu sendiri. Semuanya berpusat pada soalan-soalan dan perkara-perkara yang tak selari dalam cerita cubaan pembunuhan. Jadi, jom kita mulakan dengan medan perang yang pertama, papan catur global. Menurut sumber yang kita kaji, iaitu Predictive History, konflik dengan Iran ni sebenarnya bukan pasal Iran semata-mata. Ia adalah satu langkah yang dah dikira dalam permainan yang lebih besar untuk menyekat kuasa China yang makin meningkat. Petikan ni daripada seorang Senator AS betul-betul merumuskan strategi yang digambarkan dalam sumber tadi. Terus terang kan, ini bukan lagi pasal diplomasi halus. Ia tentang matlamat yang dinyatakan secara terbuka untuk melumpuhkan ekonomi negara pesaing dengan memotong bekalan minyak mereka. Pendekatan yang agresif ni pula, macam yang dijelaskan oleh sumber, datang daripada satu doktrin baru yang dipanggil ethos pahlawan. Ia satu peralihan daripada idealism dasar luar yang lama kepada pendekatan yang lebih pragmatik yang meletakkan kepentingan America First mengatasi segalanya. Jadi fahamkan, ini bukan polisi yang dibuat secara rawak tau. Sumber ni menggariskan pelan tindakan 4 langkah yang sangat jelas, daripada mempertahankan negara hinggalah membina semula industri pertahanan. Setiap langkah ni direka untuk kuatkan kedudukan AS sambil secara strategik menyekat pengaruh China di seluruh dunia. Dan strategi macam ni mestilah ada kesan kat dunia sebenar. Dengan mengawal laluan perdagangan yang penting, sumber ni tunjukkan kesan rantaian yang serta-merta pada ekonomi global. Harga komoditi penting macam sulfur dan bahan api jet melonjak naik dalam masa 45 hari je, menunjukkan betapa kita semua ni saling berkait. Okey, sekarang jom kita tukar gear dari medan global ke medan domestik. Di sini, sumber Medastach menggambarkan satu pertempuran politik yang sangat sengit untuk mengawal kerajaan itu sendiri. Punca utama pergaduhan domestik ni adalah taktik yang dipanggil gerrymandering. Macam yang slide ni tunjuk, satu pihak nampak ia sebagai polisi insurans untuk elak siasatan politik. Pihak lagi satu pula guna pendekatan lawan api dengan alasan ia perlu untuk terus bersaing. Ia dah jadi macam satu perlumbaan di mana kedua-dua pihak rasa taktik ni satu kemestian untuk terus hidup. Dan risikonya memang sangat-sangat tinggi. Petikan daripada seorang aktivis politik konservatif ni tunjuk betapa hebatnya reaksi bila satu pihak kalah dalam pertempuran persempadanan semula ni. Bahasa yang dia guna, macam negeri tu dicuri dan akan jadi tidak boleh didiami, menunjukkan betapa pertempuran ni dianggap sebagai soal hidup atau mati. Dan jangan salah faham, benda ni bukan sahala je. Di pihak lawan, seorang pemimpin kanan Demokrat pun menyuarakan sentimen yang sama, menyeru peperangan maksimum. Ini menunjukkan yang kedua-dua pihak, menurut sumber, dah tak nampak politik sebagai medan untuk berkompromi, tapi lebih kepada medan perang habis-habisan. Ini adalah bilangan kali Donald Trump dilaporkan bimbang beliau akan didakwa jika Demokrat berjaya tawan semula Dewan Perwakilan. Inilah yang menjadikan kawalan Kongres sebagai hadiah paling utama dalam pertempuran domestik ni. Okey, jom kita masuk ke medan perang yang terakhir dan kita lihat macam mana konflik ni bukan lagi pasal kawasan atau politik, tapi pasal hakikat kebenaran itu sendiri. Dan inilah yang membawa kita ke barisan hadapan yang terakhir, perang tentang cerita itu sendiri. Sumber daripada The Young Turks menyelami persoalan yang masih tak terjawab mengenai cubaan pembunuhan Trump. Tujuannya bukan nak buktikan satu teori itu betul atau salah, tapi untuk tunjukkan macam mana percanggahan maklumat boleh mewujudkan satu pertempuran untuk naratif rasmi
Sumber ni senaraikan 5 benda yang boleh dikatakan agak pelik. Daripada mangsa sendiri yang tak pernah sebut langsung pasal insiden tu, sampailah ke ketua keselamatan yang dapat naik pangkat. Bila kita kumpul semua butiran ni, ia mewujudkan satu perasaan yang tak sedap. Poin penting kat sini bukan pasal teori konspirasi, tapi macam mana butiran-butiran yang tak dapat dijelaskan ni boleh menghakis kepercayaan orang ramai terhadap cerita rasmi. Konflik ni menyerlahkan satu keadaan di mana laporan rasmi dah tak diterima bulat-bulat dan ia mengubah satu peristiwa nasional menjadi satu lagi medan pertempuran dalam perang budaya. Jadi, macam mana ketiga-tiga medan perang yang nampak macam berbeza ni, global, domestik dan naratif, sebenarnya berkait antara satu sama lain? Jadi, bila kita cantumkan semua kepingan teka-teki ni, sumber-sumber tadi sebenarnya melukiskan gambaran satu perjuangan yang berlaku di pelbagai medan. Tak kiralah sama ada ia pasal mengawal laluan perdagangan global, mengawal kawasan pilihan raya ataupun mengawal naratif sesuatu peristiwa. Matlamat utamanya tetap sama, kawalan mutlak. Poin penting yang kita kena faham kat sini ialah semua ni bukan peristiwa yang terpencil. Ia adalah bahagian-bahagian yang saling berkaitan dalam satu pertempuran kuasa yang lebih besar dan jauh lebih kompleks. Dan semua ni tinggalkan kita dengan satu persoalan akhir yang cukup menggerunkan. Apabila pertempuran untuk kuasa global, kawalan domestik dan kebenaran itu sendiri bercantum menjadi satu, apakah harga yang terpaksa dibayar oleh sesebuah negara?